Dua tiga kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. Dua tiga dapat aku cari, mana nak sama cik bedoh seorang. Dah benda masalah budak ni sebenarnya. Dari pagi hari duk berhenti patung. Panas telinga aku. Mengingat benda dalam bahasa. Oh, nak berhenti oleh Ezak aku. No lah, no memang lah. Tu lah segmu. Baik, kita tengok Akademi Fantasia. Oh, bukankah ni? Dua tiga kucing berlari, Diam, jangan menyampuk orang tua bercakap. bagai bulang di pagari bintang. Aku kata sudahlah tu. Janganlah marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Oh, panas je aku. Apa ni? OMG. Mu awak ajar pantung. Dia semalam tak berhenti pun tahu tak? Sakit telinga aku. Weh, dan gitu. Aduh, dah ganggu. Mu tahu tak, aku sampai duk lihat tidur semalam dia duk ajuk lawan patung dia. Sampai pukul 3 pagi. Lepas tu dia kata, kalau duk layang, dia nak tabur kemau. Macam haram berangan. Oh, mengingat kelakar ha? Tok. Aku tak rasa kelakar pun. Mu ingat masa orang kan? Semalam aku tengah shot layan Akademi Fantasia, dia mari bisik kat telinga aku. Dia kata kita bagaikan pinang di belah dua. Dah tu benda pula masalah munya. Benda masalah mu tanya. Ha? Mu tahu tak seringnya pada aku dengar kau begitu? Ingat aku gay macam mu. Wow bro, okay jangan main bro. Dah tu? Kalau dia kau begitu, kamu murah segala. Weh, bukan ke minggu lepas mu hok suruh aku belajar patung balik. Tu masa tu. Ni orang jadi serabut. Aku tak bagi, aku serabut. Demi menjaga kehormatan semua orang, lepas ni tak boleh patung dalam rumah ni. Letih dong. Nyaki. Aku tak kira satu pohon nak patung dia. Satu Malaysia. Aku nak ambak. Fine. Mu yakin ke? Aku tak mau jejak dah kaki lepas ni. Aku ingat kita kawan baik. Tak sangka muka boka aku begini. Kita putus kawan lepas ni. Guys, Apa dia? hak awak mu cakap ni tadi tu peribahasa, bukan pantun. Oh ya ke? Hamba